Part 3, cara tulis prompt. Ramai orang guna AI tapi hasil tak jadi sebab prompt tak jelas. Jom Yan tunjuk cara paling senang. Mula-mula sekali, beritahu dulu AI apa kita nak buat. Contoh, nak buat video, gambar atau skrip. Sebab dalam AI ada dua choice nak buat gambar atau video. Bagi arahan, ikut apa yang kita nak buat dulu. Ingat, kalau nak buat video, kena buat gambar dulu. Biar ada reference gambar masa nak buat video. Lepas tu terangkan visual. Nak suasana macam mana, warna apa, vibe macam mana, lagi jelas, lagi cantik hasil. Contoh, kita nak buat vibe kampung. Suasana pagi, matahari naik. Kita duduk tengok suasana pagi. Bayangkan dulu, lepas tu baru create gambar. Jangan gelojoh. Yang penting ada karakter dengan lokasi atau suasana yang kita nak. Wajib kena bagi tahu. Yang lain minta ChatGPT cadangkan je. Contohnya gesture, sound, camera movement. Nanti pandailah ChatGPT buatkan. Last kali, tulis prompt biar jelas. Jangan campur banyak benda dalam satu ayat. Biar AI faham step by step. Siapa yang baru nampak part 3 ni, cari panduan dari part 1 dalam akaun Yan ni ya. Komen nak part 4. Nanti Yan tunjuk contoh prompt, cara tulis, ikut step yang betul.